sesiapa pun pada hari ini. Sadaqallahul Astagfirullahaladzim. Sadaqallahul-Azim. Okay. Pada malam tu kita sambung kepada ayat 23 sampai 26. Alhamdulillah, kita masih lagi diberi peluang kepada kita untuk duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan setiap langkah kita ke situ dicatat sebagai ibadah, dan setiap saat kita mendengar kalam Allah menjadi sebab Allah permudahkan urusan hidup kita. Okay, dalam sebelum kita masuk kepada ayat tu, kami mau mula dengan satu soalan. Nah, pernahkah dalam hidup kita rasa kenanya semua benda jadi serentak? Contoh, kereta motornya rosak, anak sakit, bil elektrik naik, telefon rosak, balik rumah nasi hanyut, kita pun termenung, duduk atas sofa, nangganya dinding, nangganya shilling. Lepasnya keluar ayat yang popular lah. Nah, ya Allah, aku tu kena sampuk masalah kecil ni. Kadang-kadang memang macam tu. Bukan satu masalahnya datang. Ia datang berpakej terus. Pakej ya, macam kita beli telefon. Ada pakej internet. Kita beli nasi, ada pakej lauknya. Nah, masalah pun kadang-kadang ia datang dengan pakej sekali. Nah, ada segi perkara. Munya kita sedang susah, ajaibnya kita rasa macam semua orang tu bahagia. Kita nanggah media sosial. Sikitlah nanggah Facebook, orang pergi melancong. Nanggah pergi Instagram, orang makan nyaman. Nanggah TikTok, orang kahwin. Jadi kita tu kadang-kadang ada rasa yang ada masalah pada kita. Nah, contohnya orang buka akaun bank, terusnya kita istighfar. Nah, nanggah semuanya kita nanggah tu, semuanya orang kita nanggah, semua orang bahagialah. Nah, tapi bila pandang kepada kita, ada je masalah. Padahal media sosial ya hanya nanggah, hanya tunjuk benda-benda yang bahagia. Si tunjuk orang bergaduh sebelum bergambar. Si tunjuk hutangnya selepasnya bercuti. Si tunjuk air mata di sebalik senyuman. Begitu jua hidup tu. Kita selalu nanggah babak yang akhir orang. Kita nanggah babak ujian sidaknya. Hari itu kita akan belajar tentang seorang wanita yang Allah sendiri pilih sebagai wanita yang paling mulia. Umumnya kita fikir orang yang paling soleh tentu hidupnya paling mudah.
rupanya kadang-kadang semakin tinggi darjat seseorang di sisi Allah, semakin berat ujiannya. Nabi diuji, Rasul diuji, Siti Maryam juga diuji. Bayangkan diri kita tu, munnya tiba-tiba jiran mula bercakap berkelakar belakang kita pun. Nah, tiba-tiba jiran ada berkelakar tentang kita di belakangnya. Kita dah rasa susah mau tidur. Munnya dalam WhatsApp dan media sosial ke Telegram kan, keluarga lah. Nah, ada grup keluarga. Ada orang sindir kita. Kadang-kadang kita sampai berminggu-minggu kita fikir, benar kesih. Apatah Siti Maryam, seorang wanita yang seluruh hidupnya menjaga kehormatan. Tiba-tiba mengandungnya. Dah dalam mengandung, ada suami, ada laki. Siapa mau percaya benda tu? Munnya perkara tu berlaku pada zaman kini tu, orang dah boleh pola pelbagai andaian. Belum sempat nanya, dah boleh jatuh hukum. Hari tu orang nunggah mahkamah netizen. Netizen yang beri hukum kini tu. Nah, kadang-kadang netizen tu lebih laju gila daripada malaikat pencatat amalan. Ibarat macam ya. Nah, hebatnya kuasa netizen kini tu. Ya, orang panggil zaman kini tu zaman fitnah. Nah, belum lagi tahu cerita sebenar, dah jadi hakimnya tidaknya dah jadi hakim dah. Dah boleh jatuh hukum terus. Sebab munnya kita baca kisah Siti Maryam sekadar kisah seorang wanita melahirkan anak, itu adalah kisah seorang hamba yang diuji pada 3 perkara paling berat dalam hidup manusia. Apa yang 3 perkara tu? Yang pertama iaitu maruah. Yang kedua iaitu kesunyian. Yang ketiga kesakitan. Itu adalah hamba. Kita sebagai hamba. Itulah kisah seorang hamba yang diuji dengan 3 perkara yang paling berat dalam hidup manusia. Iaitu maruah, kesunyian dan kesakitan. Jadi itulah yang kehamilan tanpa sebab, pengasingan diri, kemudian melahirkan, detik melahirkan. Kehamilan tanpa asbab. Yang ada lelaki mengandung bayi Isa alaihissalam melalui tiupan roh yang dapat dijelaskan kepada akal masyarakat. Yang kedua, ia terpaksa berjalan jauh, ngembak diri ke tempat yang jauh di timur demi mengelakkan pandangan serun dan fitnah kaumnya. Yang ketiga, detik melahirkan tadi dia berhadapan saat paling kritikal bagi seorang wanita secara bersendirian,
tanpa bantuan fizikal maupun sokongan moral. Maknanya yang beranak seorang-seorang. Cuba kita bayangkanlah macam ni. Maknanya bukan kita baca surah Maryam tu, ia bukan sekadar kisah seorang wanita melahir anak. Sebenarnya ia nak cerita tentang seorang hamba yang paling berat hadap ujian, iaitu maruah, kesunyian dan kesakitan. Biasanya kita tu, munnya kita sakit, ada keluarga. Munnya kita sedih, sekurang-kurangnya kita ada kawan. Munnya kita bersalin, ada juga doktor, ada jururawat, ada suami atau ada suami, ada ibu, ada ambulans, ada ubat tahan sakit. Siti Maryam macam ni. Siapa ada siapa? Hanya ada Allah. Ini ada Allah. Berbeza jauh dengan kita tu. Mungkin kita diuji sedikit pun, Allah nak ajar si heran. Itulah di antara surah Maryam tu mau didik hati. Kadang-kadang Allah sengaja mengurangkan pergantungan kita kepada manusia supaya kita belajar bergantung kepadanya. Kerana selagi manusia masih jadi tempat bergantung yang paling utama, kita belum benar-benar mengenal Allah. Kita pernah lah, contoh, kita pernah telefon kita hilang signal. Baru 5 minit saya ada internet. Kita dah panik. Line ada. Tapi pernah kita rasa panik apabila hubungan dengan Allah dah hilang. Kadang-kadang sedangkan kehilangan hubungan dengan Allah jauh lebih bahaya daripada kehilangan internet. Tu yang nak ajar kita tu. Jadi ada sikit hikmah yang besar gila. Allah menghantar Siti Maryam ke istana. Allah menghantar Siti Maryam ke kota, ke bandar. Allah ngembak Siti Maryam ke padang pasir yang sunyi. Ni ada orang pada pasir. Cuba kita pergi langgar pada pasir. Ni ada apa? Dah lah panas. Kena musim panas. Wak panas tu. Macam ni yang berjalan ke timur tu. Daripada Baitul Maqdis ke Baitullah. Jadi Allah ngembak Siti Maryam kepada pasir. Kerana ada pelajaran yang hanya boleh dipelajari ketika seorang diri, ketika bersendirian. Ada doa yang hanya lahir ketika ada manusia. Itulah ada tangisan yang hanya didengar oleh Allah. Dan ada keajaiban ada yang hanya muncul apabila semua pintu manusia dah tertutup. Sebab itulah tajuk kita itu sebenarnya menariklah. Keajaiban di sebalik keterasingan, di sebalik keterasingan. Kadang-kadang kita fikir bila kita kesorangan, Allah meninggalkan kita. Hakikatnya
kita je rasa, kita je fikir bila aku tu duduk seorang tu seolah-olah Allah dah tinggal aku. Hakikatnya kadang-kadang Allah mengasingkan kita tu dari manusia supaya kita lebih dekat dengannya. Tu bezanya. Hari tu kita nanggah ayat 4 ayat je, iaitu surah Maryam tu ayat 23 hingga 26. 4 ayat. Tapi di dalamnya Allah mengajar seluruh formula cimninya kita nak hadapi krisis hidup. Apabila kita berada di titik yang paling bawah, apa yang perlu dipolah? Apabila hati terlalu sedih, apa yang Allah polah dulu? Kenanya Allah nyuruh Siti Maryam menggoncangkan pokok kurma. Sedangkan Allah mampu menggugurkan buah tu tanpa usaha pun. Ya, sehingga kan Siti Maryam di mihrabnya, dia boleh datangkan buah-buahan mengikut musim dia. Ada makanan yang turun dari langit. Nah, tapi tu kenanya Allah nyuruh Siti Maryam goncang pokok kurma, sedangkan Allah boleh ya, nak gugurkan buah tu tanpa usahanya. Kenanya Allah nyuruh Siti Maryam diam dan menjawab tuduhan manusia. Diam je. Semua jawapan tu ada dalam 4 ayat tu. Jadi kita berharap dengar kisah tu, perlu kita dengar kisah tu sekadar cerita sejarah. Tapi cuba letakkan diri kita di tempat Siti Maryam. Bayangkan, kita kesorangan, penat, takut, siada siapa boleh bantu. Apa yang akan kita polah? Di situlah kita akan nanggah bahawa setiap arahan Allah kepada Siti Maryam sebenarnya ialah panduan untuk kita juga. Kerana mungkin hari itu bukan Siti Maryam yang berada di bawah pokok kurma tu, tapi kitalah yang sedang berada di bawah pokok ujian masing-masing. Ada je masalah. Orang tu masalahnya ada berbeza. Masing-masing ada masalah. Nah, ada yang diuji dengan kewangan, ada yang diuji dengan pasangan, ada yang diuji dengan anak, ada yang diuji dengan kesihatan. Macam-macam. Nah. Dan mungkin selepas kita memahami ayat-ayat tu, kita akan balik dengan satu keyakinan bahawa selagi Allah bersama dengan kita, kita pernah benar-benar bersendirian. Selagi Allah, kita yakin bahawa selagi Allah ada dengan kita dan kita pun pernah rasa benar-benar kita tu kesorangan. Nah, okey. Jadi ayat yang pertama surah Maryam ayat 23 iaitu ketika ataupun saat Siti Maryam sampai ke titik paling rendah dalam hidupnya. Apa titik paling rendah tu? Yang rasa macam ada nilai lah. Nah, kadang-kadang kita terfikir, aku tu pola banyak dah kebaikan tu. Macam-macam. Kenaknya Allah tu beri juga ujian aku tu. Dah bukan satu ujian, bukan satu masalah, tapi dia datang berpackage. Satu package.
Bukan sikit, tapi package. Tu macam kami madah tadi. Nah, ada aja si kena. Jadi kita pun dah rasa. Kita pernah rasa satu hari semua benda tu si menjadi je. Alam si berbunyi. Nak balik rumah, anak tumpahkan air. Lepas dia telefonnya pola hal. Kita pun mula dah fikirlah tu. Hari tu, ya Allah, hari tu memang semua orang mau lawan aku kah? Nah, macam ya. Hakikatnya mungkin semua orang lawan kita. Bukan semua orang mau lawan kita. Kadang-kadang Allah sedang asingkan kita untuk berkelakar dengan kita. Allah sedang asing kita untuk berkelakar dengan kita. Nah, kenaknya dia mengasingkan. Allah nak mengkelakarkan. Allah mengkelakar dengan kita. Hari itu kita belajar kisah tu. Wanita yang paling suci tetapi diuji dengan ujian yang paling berat. Munya Siti Maryam diuji begitu hebat. Kita si perlu pelik. Munya hidup kita juga ada episod padang pasir. Okay. Itulah ujian yang paling besar Siti Maryam lalui. Pertama, dia mengandung seada suami, seada lelaki. Bayang kita zaman kini tu, orang upload gambar di media sosial pun, satu kampung boleh pola cerita. Tu mengandung tanpa sebab yang boleh difahami manusia. Yang kedua, baginda memilih mengasingkan diri. Bukan sebab benci orang. Bukan benci orang. Tapi untuk menjaga maruah dan mengelakkan fitnah. Yang ketiga, dia melahirkan anak seorang diri. Siada doktor, siada ambulans, siada ibu, siada suami, siada bidan. Hanya Allah. Kadang-kadang kita baru demam sikit pun dah cari orang teman ke klinik. Siti Maryam melahirkan seorang Nabi. Melahirkan seorang Nabi hanya seorang diri je. Okey, pada ayat 23. Allah madah, alangkah baiknya aku mati sebelum tu. Sampai dia tahap berfikir macam tu. Macam ya ujian macam tu. Biar aku mati dulu lah. Si tahan tu. Tu bukan ayat orang yang hilang iman. Mun orang yang ada iman yang kelakar, nyemadah macam ialah. Mun aku Tuhan uji macam tu, baik aku mati. Tu luahan seorang manusia yang terlalu berat diuji. Jadi menurut tafsir Al-Munir, Siti Maryam bukan putus asa daripada rahmat Allah. Tapi beliau takut gila dengan masyarakat memfitnah agama dan keluarganya. Tu sebenarnya dia nak lari tu supaya rosak keluarga, rosak agama dan keluarga. Kita nak anggap Allah Siti Maryam kerana meluahkan kesedihan untuk mengajar kita menangis bukan berdosa, mengadu kepada Allah tu bukan lemah. Yang salah ialah berputus asa dari rahmat Allah. Itu yang salah. Ayat 23. Fa'ja'ahal makhadu ila jiz'in nakhlah. Okey. Jadi tafsir
maka rasa sakit hendak bersalin. Makhadu, dia panggil makhad, memaksanya bersandar pada pangkal pokok kurma. Madah, aduhai alangkah baiknya aku mati sebelum tu, dan aku menjadi sesuatu yang dipedulikan, dan aku tu dah jadi macam syakda dipeduli, dah orang dah lupa. Sebab tu lah di rintihan kekecewaan di ujung pokok kurma tu. Jadi tu nak mengajar kita tu menangis bukan berdosa. Jadi hakikat sebuah rintihan tu sebenarnya, kesakitan fizikal adalah melahirkan anak sendirian di tengah guru, makhab. Sebenarnya takut fitnah kepada agama. Jadi tafsir itu menjelaskan rintihan tu lahir kerana bimbang agama tu terfitnah. Bukan setakat Siti Maryam je kena fitnah, dengan agama-agama sekali. Jadi yang takutlah dituduh berzina, memusnahkan keluarga Imran dan status hamba yang taat tu. Sebab tu dia mengasingkan. Jadi dia cuba rintihan tu. Bukannya kepada baik aku matilah macam dah. Tapi dia nak jaga. Jadi Siti Maryam berputus asa terhadap rahmat Allah, tapi bergetar jiwanya membayangkan fitnah ke atas kesucian agamanya. Panada. Jadi Syekh Wahbah Az-Zuhaili tafsir itu menjelaskan bahawa yang paling menyakitkan Siti Maryam bukan sakit bersalin, tetapi sakitnya adalah fitnah. Tu lebih berat lagi. Sebab tu dalam ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah, al-fitnah asyaddu minal qatl, dia kata. Fitnah itu lebih berat, lebih teruk daripada bunuh. Bunuh secara fizikal ni habis-habis ya. Kata terbunuh tu habislah. Tapi fitnah tu kita masih ada lagi. Orang fitnah, kita masih dengar. Itu sakit tu. Tapi fitnah manusia tu lah yang paling menyakitkan Siti Maryam daripada sakit bersalingnya. Kadang-kadang luka kerana kata-kata lebih lama sembuh. Luka dengan sebab kata-kata lebih lama sembuh daripada luka kerana kita kena pisau. Contohnya, punya orang kata kita tu malas, mungkin seminggu kita masih ingat. Tapi punya terjatuh jatuh motor kau, jatuh basikal kau, 2-3 hari dah lupa. Begitulah sakitnya fitnah. Luka kerana kata tu lama nak sembuh. Ambil masa lama nak sembuh tu daripada luka kena pisau. Ibarat dia macam tu. Bila orang kata kita yang negatif lah, kita boleh ingat apabila setengah-setengah tahun dah sampai mati aku ingat. Banding kita tu luka biasa, jatuh kerana luka. Macam biarlah sakitnya fitnah tu. Maknanya Siti Maryam hadapi macam biarlah. Sakit beranak tu sekali je, tapi fitnah tu sampai mati orang boleh ingat dan boleh bukan fitnah pada dirinya pun, tapi pada agama, yang melibatkan agama dan keluarga. Itu terpaksanya mengasingkan diri dan merintihlah. Okey, ayat
24 tu Allah terus pujuk Siti Maryam. Perhatikan. Allah terus beri makanan. Allah terus gugukkan kurma. Jadi Allah beri ketenangan dulu. Janganlah kau bersedih. Sebenarnya Allah rawat hati dulu, barulah rawat tubuh. Tu maksudnya. Allah terus pujuk. Bila dia Siti Maryam madah macam dia, Allah pujuknya. Pujuk, janganlah kau bersedih. Allah rawat dulu hati. Maknanya Allah tu bila goncang kurma tu jatuh, tu guguk buah kurma tu. Jadi Allah nak tenangkan dulu. Menarik ayat tu. Allah rawat hati dulu, barunya mula rawat tubuh. Sebab ya hikmahnya kenanya Allah nyuruhnya goncang pokok kurma tu. Sebenarnya Allah nak bagi yang bertenang. Kita nak rintih-rintih je lah. Maknanya ada sesuatu yang kita boleh sandar. Kekecewaan tu pada pokok kurma, kita ibarat kata kita orang melepas geram lah. Orang lepas geram dia tumbuk benda. Macam dia lah. Ada orang jenis yang marah, penganut tu. Dia hempak barang. Dia marah, hempak pintu ke apa. Ibarat nak lepas geram lah. Jadi sebenarnya dia kena lepas juga supaya barulah dia tenang. Dia ibarat macam tu lah. Di situ ayat 20. Maka dengan menyerunya dari tempat yang rendah, janganlah engkau bersedih. Allah madah kepada Siti Maryam dengan ayat yang pujuk. Fanadaha min tahtiha alla tahzani. Jangan kamu bersedih. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan di bawahmu sebatang anak sungai. Dia panggil tahta kisariya. Qad ja'ala rabbuki tahta kisariya. Di bawahmu tu ada sebatang anak sungai. Dia panggil Saria. Jadi itu psikologi lah. Psikologi itu dia mendahului fizikal. Psikologi mendahului fizikal. Maknanya psikologi ini berkait dengan mental. Spirit. Roh. Kena dulu baru fizikal tu. Yang pujuk tadi. Maknanya Allah rawat dari segi mental, emosi. Jadi tu sunnatullah. Munya hati dah tenang, badan lebih mudah kuat. Sebab orang tu dia sakit, lemah dah tubuh. Tapi kadang-kadang dia boleh kuat dengan ada semangat dalaman. Sebab semangat tu dia kuat, otomatiknya badan tu dia boleh jadi kuat. Ada juga kita nanggap ada orang yang kena stroke. Kadang-kadang semangat dia tu kuat, ada setengah dia boleh pulih. Ada yang bila dia kena tapi semangat dia tak kuat. Semangat ni mungkin datang daripada keluarga, anak, doa. Itu semangat tu. Antara semangat. Dia memberi semangat dalaman tu. Spiritual. Jadi badan lebih jadi mudah kuat. Sebab tu, doktor hari tu pun, dia selalu madah. Stres tu, kita tertekan. Dia boleh mempengaruhi kesihatan kita. Maknanya kita ada kecederaan mental, kecederaan dari segi emosi tu, dia boleh jadi kesan kepada fizikal.
Tu nak madah. Al-Quran dah ajar dulu. Allah tenangkan emosi, kemudian berinya air, kemudian berinya makanan. Bayangnya Allah suruh Siti Maryam goncang pokok kurma tu. Dia boleh je nak gugukkan buah tu. Tapi di sebalik, dah selepas tu bila dah tenang, barulah rupa-rupanya keluar airnya di belakang. Ada sungai kecil. Kemudian ada makanan. Baru dia beri merawat fizikal pula. Maknanya rawatan mental, emosi ni penting lah. Nyetuk dulu. Sebab ya, kita tu dalam Islam ada pelbagai ritual. Contohnya buat amalan lah. Sikit lah. Amalan, zikir, solat. Kita nanggap solat dah lah. Solat sunat tu banyak. Puasa sunat tu banyak. Sebenarnya nak beri makan. Kita tu lupa. Kita hanya pentingkan makan fizikal je. Tapi yang dalam tu sampai kurus kering. Siap ada makan. Jadi makan tu kita baca Quran, kita berzikir, kita berselawat. Tu makanan sebenarnya. Makanan roh. Tempat yang mula-mula kejadian kita tu dia kena roh, ditiupkan roh dulu. Kemudian barulah kita tu. Tu kadang-kadang orang yang kuat rohaninya, spiritualnya, dia kadang-kadang lupa nak makan. Tapi dia rasa lapar. Itu pelik juga kadang-kadang. Kadang-kadang itulah yang kata roh ni ibarat macam kita makan rami-rami. Kadang-kadang kita makan sikit je. Tapi kita rasa kenyang lain macam. Sebab ada semangat di sekeliling kita. Bukan anak-anak, keluarga, dia ada semangat tu. Kadang-kadang makan sikit, orang kata makan berjemaah tu. Macam orang makan dalam talam. Makan sikit tu kita rasa kita ngembak kelakar. Tu dia jadi rasa cepat kenyang. Ada beza dia sebenarnya. Dia sebenarnya itulah yang nak madahnya. Makanan rohani perlu makan. Bagi orang, dia sedar dirinya. Dia hanya nampak makanan fizikal saja. Itulah sebabnya dalam Islam tu dah ajar puasa sunat, solat sunat, ada macam-macam saja. Nak zikir, ada macam-macam. Mau pola kesik je kita tu. Selain kita baca Quran, ada zikir, ada selawat. Itu semua tu nak mau beri kesihatan juga sebenarnya. Okay. Goncangkan pokok kurma. Ayat tu sebenarnya kacak je. Sebenarnya Allah mampu je menjatuhkan, menggugurkan buah kurma tanpa Siti Maryam pola apa-apa. Lagi pun Siti Maryam tu Allah boleh beri padanya tu makanan dari langit. Ada dicerita sebelum-sebelum tu dalam surah Baqarah, surah Ali Imran. Jadi Allah tetap juga nyuruhnya goncangkan pokok tu. Sedangkan Siti Maryam ketika tu barunya lepas bersalin. Pokok kurma tu nya besar. Logiknya mustahil lah. Nya lepas beranak tu tiba-tiba Allah suruh goncangkanlah pokok tu. Jadi tu sebenarnya dihadirkan suara Sayyidina Jibril bersuara dari tempat yang rendah memecahkan trauma kesunyian dan keterasingan Siti Maryam. Kemudian ada pujukan emosi. Janganlah engkau bersedih
kan, nak hilang takut, nak kuatkan mental, menguatkan jiwa yang trauma akibat fitnah yang dibayangkan. Dia ada bayang, Siti Maryam bayangkan fitnah tu pada agama, ada agama pada dirinya, pada keluarga. Jadi penyelesaian fizikal, penyediaan Saria iaitu anak sungai, mukjizat air yang terbit di tanah yang gersang, gurun Sahara, sebagai persediaan untuk tenaga fizikal. Setelah Allah rawat hatinya dan Allah keluarkan sungai yang kecil, anak sungai. Jadi Siti Maryam baru faham salin, kita kata pokok kurma dah lah besar. So Allah nyuruhnya goncang. Logiknya mustahil lah. Tapi di situ sebenarnya ada rasa ikhtiar macam ni. Nah, dan goncanglah pangkal pokok kurma tu ke arah kita. Nescaya akan menggugurkan buah kurma yang masak, rutuban janiyah. Dia panggil pokok kurma yang masak rutuban, rutab. Kita dengar di Mekah ada rutab. Tu pokok kurma tu yang Nabi masak, rutab janiyah kepadamu, pokok kurma. Maknanya di situ ada timbangan antara usaha dan rahmat. Maknanya di situ ada rasa ikhtiar. Di situ pelajaran yang besar. Allah perlukan usaha kita, tapi Allah suka nangga usaha kita. Walaupun Allah perlu pun kita usaha, tapi sebenarnya Allah suka. Allah redha nangga usaha kita pula. Contohnya seorang pelajar lah. Seorang pelajar sebelumnya exam, madah aku tawakal lah. Aku berserah. Tapi buku pun saya ada baca, saya ada buka. Itu bukan tawakal namanya. Itu tawakal juga, tapi versinya malas. Jadi tawakal sebenarnya ialah belajar benar-benar, kemudian serahkan keputusan tu kepada Allah. Maknanya aku usaha, aku ikhtiar, tapi Allah suka nangga hambanya macam ya. Pola benar-benar barulah boleh tawakal. Kadang-kadang kita tu salah fahamnya. Tinggal terus, tak si pola apa-apa, relax je. Aku tawakal. Tawakal tapi buku saya ada baca, saya ada usaha, saya ada buka. Itu. Jadi tawakal yang sebenarnya tu belajar benar-benar, kemudian serah keputusan tu. Terserahlah Allah nak beri keputusan macam ni. Tapi Siti Maryam menggoncangkan pokok, Allah yang menjatuhkan buah. Usaha kita kecil, tapi yang besar tu dapat makan hasilnya. Itu dia panggil rahmat Allah yang menyempurnakan benda tu. Maknanya usaha tu kecil. Maknanya nak nangga, Allah suka je kita usaha yang kecil. Dan pentingnya ada usaha tu, bukan duk nangga macam ni aja. Okey, ayat yang terakhir, bila dah diberinya. Jadi Tafsir Al-Munim menggariskan goncangan itu bukanlah penyebab buah kurma jatuh secara logik, tapi nya adalah simbolik syarat ketaatan. Tawakal yang sejati mesti sentiasa diiringi dengan usaha fizikal sekecil ni pun. Kita mesti ada usaha, bukannya tawakal. Aku mau masuk syurga tapi aku
seada pola ketaatan. Maknanya aku serah je. Sini ya Allah. Tapi maunya syurga, tapi semayangnya si, puasanya si, ikut perintah Allah pun si. Maunya syurga. Tapi ya tawakal ya. Saya ada usaha, saya ada ikhtiar. Okey, jadi ayat yang terakhir itu fakuli washrabi wa qarri aina fa imma tarayinna minal bashar ahada. Maka makan, minum dan tenangkanlah hatimu. Qurri aina. Allah madah. Allah suruhnya makan, minum dan tenangkan hati itu. Tenangkan hati kita tak. Monya kita nangga seseorang manusia, kita kemadahnya. Sesungguhnya tu aku bernazar, aku berpuasa. Duduk diam je. Maknanya Allah perintahnya duduk diam je. Kerana Allah Maha Pemurah. Falam akulli falan ukallimal yawma insiya. Inni nazartu lirrahmani sawma. Semuanya orang naknya kita diam je. Sungguhnya aku bernazar. Madahnya aku bernazar. Aku bernazar puasa. Kerana Allah yang Maha Pemurah, maka aku akan berbicara dengan sesiapa pun hari itu. Jadi nak berinya tenang secara mutlak. Okey, Allah madah. Makan, minum, tenangkan hati. Kemudian orang nanya, kita diam. Menariknya, kadang-kadang penyelesaian terbaik bukan memberi penjelasan pun. Tapi biarkan Allah jawab. Bukan semua tuduhan perlu dibalas. Ada beribu-ribu kita berhujah. Sebab tu lah diam tu dia madah. Kita duduk diam je. Ibarat kita bernazar puasa. Itu puasa masa zaman tu. Jadi tuduhan-tuduhan tu si perlu pun dibalas. Mana orang nak caci, nak hina, tak diam je lah. Ada waktu tu diam lebih kuat daripada kita nak berkelakar, berhujah, nak menegakkan kebenaran. Kadang-kadang orang si percaya tetap juga si percaya. Ni nak cerita tentang benda yang si logik akal lagi. Hanya orang yang beriman, orang yang boleh faham. Jadi seterusnya iaitu formula lah. Penerimaan, redha, ada tindakan ikhtiar, hati yang damai, penyerahan, tawakal. Maknanya penyelesaian Allah tu nya sebenarnya menyeluruh. Maknanya Allah beri penyelesaian kepada dua perkara, dua benda. Tubuh dan jiwa. Tubuh diberi kurma dan air. Jiwa diberi ketenangan. Tu menggambarkan bahawa Islam bukan agama yang hanya berkelakar tentang roh. Islam menjaga jasad. Islam menjaga emosi. Islam menjaga maruah. Semuanya sekali. Jadi bertenangkan. Qurri aina. Di situ ada macam CV ataupun formula. Ada 3 perkara, iaitu terima ujian, berusaha, bertawakal. Kerana salah satu salah satu tu hati tu susah mau tenang.
Terima ujian, tak ada usaha, susah juga. Terima ujian, berusaha, tak ada tawakal. Maknanya si cukup pakejnya. Nah, jadi menyebabkan hati kita rasa si tenang. Ramai orang berusaha, tapi si redha. Ramai yang redha, tapi si mau berusaha. Ramai pula, ramai lagi orang berusaha, tapi si mau berserah. Jadi Siti Mariam di situ dia mengajar kita tu tiga-tiga maknanya package, satu package ada 3 perkara tu. Ya. Yeah. Kita di penghujungnya. Jadi kadang-kadang Allah mengembak kita ke padang pasir bukan untuk meninggalkan kita, tapi supaya kita nangga mata air yang selama tu kita pernah hargai. Siti Maryam kehilangan manusia, tapi nya ada Allah. Siti Maryam kesorangan je, tapi pernah ditinggalkan. Dan mungkin apa yang sedang berlaku dalam hidup kita hari itu bukan hukuman. Dia kami cerita tadi masalah tu. Nya datang satu pakejnya. Itu bukan hukuman sebenarnya. Tapi proses. Tapi proses Allah sedang menyediakan kurma yang belum kita nanggagi. Jangan berhenti menggoncang pokok tu. Walaupun kita nanggak mustahil. Kerana yang menjatuhkan buah bukan tangan kita, tapi rahmat Allah tu lah yang nak. Rahmat Allah tu yang menjatuhkan tadi. Jadi selepas tu apabila datang ujian, kita lagi benarnya. Kena aku macam ni ya. Sebaliknya kita kena tanya macam ni. Ya Allah, apakah hikmah yang sedang engkau sediakan untukku? Yang tu. Ada orang, tadi dia ada seorang Bangla kami jumpa. Nya ada ujian macam saya. Ujian ceritanya macam tu lah. Nya sakit tu pergi hospital dapat dikesan. Pemanya dia sakit kat bahagian kepala, biasa orang kata migraine, tapi bila dia ngecek di hospital sadar, sampainya menangis, nya bangun bersendirian, menangisnya tidur, bangun, nangis, dia tahan sakit. Sampainya madah tu, baiklah aku matilah macam ya tu. Monya ya Allah ya madah. Kita datangkan mimpi kepada aku. Apakah hikmah lah. Nya macam ya lah cerita. Ya Allah, apa hikmah yang sedang berlaku engkau mau sediakan untuk aku. Sehingga kan dia didatangkan mimpi, dia jumpa seseorang dan didatangkan mimpi sehingga terjumpalah apakah hikmah dan rahsianya kena macam ni. Rupa-rupanya nya kena satu buatan serangan halus. Sebab yang di scan doktor dapat dikesan apa sakitnya. Sedangkan yang sakit rupanya bila dia datangkan mimpi, dia datangkan hikmah, rupanya kena buatan orang. Jadi situlah adalah hikmahnya. Kena jadi macam kena bila di situ barulah dia tahu, oh aku tu kurang dengan Allah rupanya. Aku tu banyak lalai. Dulu dia madah lah cerita memang aku tu memang lupa banyak pada Allah. Tapi bila dah kena ujian, dia dah dapat hikmah tu sehingga kan orang yang jumpanya tahu. Okey, siap jumpa terus. Okey. Terus ditidurkan terus. Dia tidur dia madah 1 minit je. Dia datang mimpi tu. Satu burung yang besar
datang, kemudian dia cerita balik kepada orang tu, kemudian tu lah baru orang tu cerita. Di situ ada yang madau. Syarat kita tu, jangan tinggal solat, suruh bola amalan, supaya itulah hikmahnya. Kenanya sakit, Allah beri ujian macam ya. Okey, jadi itulah di antara yang kita dapat malam tu, kisah Siti Maryam pada ayat 23 hingga 26. InsyaAllah kita akan sambung di kuliah kita. Okey, akhir dengan doa. Akhir dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami itu bersyukur kepadamu kerana Engkau, Ya Allah, telah menghimpunkan kami dalam majlis kecil, majlis ilmu yang kecil tu. Kita kena syukur. Jadikanlah setiap ilmu yang kami pelajari itu sebagai ilmu yang bermanfaat, yang menambahkan hidayah, yang menambahkan iman, yang mendekatkan kami kepadamu, Ya Allah, dan menjadi cahaya yang membimbing langkah kehidupan kami, Ya Allah. Sebagaimana Engkau menghiburkan Siti Maryam ketikanya berada di saat yang paling getir, yang paling sukar, maka hiburkanlah juga hati-hati kami yang sedang dilanda kesedihan, kegelisahan dan keresahan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, antara kami datang dalam majlis ilmu dengan ujian yang berbeza-beza. Ada yang sedang diuji dengan kesihatan, maka sembuhkanlah sidaknya. Ada yang sedang diuji dengan kesempitan, lapangkanlah apa-apa perkara yang sempit bagi sidaknya, Ya Allah. Ada yang sedang diuji dengan rumah tangga, satukanlah sidaknya. Ada yang sedang diuji dengan anak-anak, ada yang sedang diuji dengan cucu. Jadikanlah anak-anak dan cucu kami itu jadi penyejuk mata dan penawar bagi hati. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada sifat berputus asa. Kurniakanlah kepada kami hati yang redha menerima takdirmu, yang dapat berdamai dengan takdirmu. Tangan yang rajin berusaha dan jiwa yang sentiasa bertawakal kepadamu. Ya Allah, ajarkanlah kami untuk terus menggoncang pokok kurma kehidupan kami. Walaupun usaha kami kecil dan kelihatan mustahil, tanamkan keyakinan dalam hati kami bahawa setiap usaha yang ikhlas akan Engkau balas dengan rahmat yang si pernah kami sangka. Apabila kami kesorangan, Ya Allah, jadikanlah kami terasa dekat denganmu. Apabila manusia meninggalkan kami, janganlah Engkau meninggalkan kami. Apabila dunia menutup pintunya, bukakanlah untuk kami pintu-pintu rahmat-Mu, Ya Allah. Kurniakanlah kepada kami hati yang qurri ain, hati yang tenang, hati yang sentiasa mengingati-Mu, hati yang si mudah goyah dengan ujian, si sombong dengan nikmat dan si hanyut dengan pujian manusia. Ya Allah, ampunilah dosa kedua ibu bapa kami, kasihilah sidaknya sebagai mana mereka mengasihi kami ketika kecil.
Bagi yang masih hidup, panjangkanlah umur sidaknya dalam ketaatan kepadamu. Bagi yang telah kembali kepadamu, lapangkanlah kubur sidaknya. Terangilah kubur sidaknya dengan cahaya iman dan tempatkanlah sidaknya bersama para nabi, siddiqin, syuhada, wassalihin, wassalihat, orang yang soleh. Ya Allah, jadikanlah kami insan yang apabila diuji kami bersabar. Apabila diberi nikmat kami bersyukur. Apabila melakukan dosa kami segera bertaubat. Dan apabila tiba saat kami kembali kepadamu, matikanlah kami itu dalam husnul khatimah. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kami hanya kagum dengan kisah Siti Maryam, tapi jadikanlah kami hamba yang mencontohi kesabaran, keteguhan dan tawakalnya. Mudah-mudahan apabila kami keluar dari majlis itu, hati kami lebih yakin bahawa setiap kesusahan, setiap kesukaran, setiap kesempitan pasti ada kemudahan, ada kelapangan. Setiap usaha akan disempurnakan dengan rahmat-Mu, ya Allah. Dan setiap ujian ada hikmah yang sangat indah, yang sangat kacak di sisimu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ya, Amin. ya, ya, ya. Taqabbal ya Rabbi. Kasih